Hai semua, dalam subjek bahasa Melayu hari ini, kita akan belajar kata nama. Apa itu kata nama? Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat atau konsep. Kata nama terbahagi kepada dua iaitu kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Manakala kata nama khas pula digunakan untuk menyebut nama sesuatu yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Ianya juga digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Kata nama am juga digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Berikut adalah contoh penggunaan kata nama am pada akhir ayat. Sebagai contoh, dia sedang menjinakkan seekor gajah. Selain itu, kata nama am juga boleh digunakan pada awal ayat seperti contoh gajah itu berbadan besar. Ini adalah contoh kata nama am yang digunakan untuk manusia ataupun orang. Contohnya adalah ayah, perempuan, polis, kerani, doktor dan juga askar. Manakala ini pula contoh kata nama am untuk haiwan. Contohnya seperti gajah, kambing, anjing, itik, ayam, burung dan kucing. Seterusnya adalah contoh kata nama am bagi tumbuh-tumbuhan. Pokok, rumput dan lalang adalah contoh kata nama am yang kita guna dan dengar. Kata nama am bagi kategori benda adalah kebiasaan nama yang kita guna dalam setiap hari-hari kita. Kebanyakan nama benda yang sering kita gunakan adalah seperti contoh radio, jam lonceng, pen, buku, meja, sikat dan juga kerusi. Akhir sekali, kata nama am juga digunakan untuk tempat. Tempat yang sering kita pergi dan kunjungi adalah bandar, pulau, pejabat, sekolah dan kampung. Sekarang kita akan belajar tentang kata nama khas. Untuk kata nama khas, huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Untuk manusia, kata nama khas adalah nama seorang manusia atau individu seperti Syafiq, Nisa, Mei Lin dan Mutu. Untuk haiwan pula, kata nama khas adalah nama yang biasa diberikan kepada haiwan tersebut seperti tompok untuk kucing dan jala untuk ayam. Kebanyakan tempat menggunakan kata nama khas seperti Muar untuk daerah, Seremban untuk bandar dan Korea untuk merujuk kepada negara. Bangunan yang megah ataupun berprestij kebiasaannya menggunakan kata nama khas seperti Menara Kembar Petronas dan juga Tugu Negara. Contoh kata nama khas untuk judul buku seperti Majalah Keluarga dan buku Kamus Dewan. Untuk kategori benda, kata nama khas biasa digunakan sebagai nama jenama atau nama komersial sesuatu barang tersebut. Sebagai contoh, Proton Axia yang merujuk kepada kereta dan pilot yang merujuk kepada jenama pen. Di sini, kamu semua akan lebih faham apabila memahami tentang perbandingan kata nama am dan kata nama khas. Kegunaan perbandingan kata nama di sini adalah untuk benda dan orang. Manakala di sini pula perbandingan kata nama am dan juga kata nama khas untuk kegunaan haiwan dan tempat. Terdapat 15 soalan latihan yang kamu boleh cuba jawab tentang kata nama khas. Setelah jawab soalan sebelum ini, kamu boleh semak jawapan di sini. Maka berakhirlah pembelajaran kita tentang kata nama am dan kata nama khas pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa di pembelajaran seterusnya.